Mungkin akan ada rasa sahabat-sahabat mengatakan macam mana kita mengesahkan tabung ini berfungsi sebenarnya. Yayasan Amal Malaysia pada tahun lepas, tahun 2025, kita dah mula meletakkan posisi kita yang kita janjikan 10 tahun yang lepas. Amal to be the world preferred charity NGOs by the year 2025. Kita dah buat listing dalam gagasan NGO dunia di Geneva, tuan-tuan. Dan antara tugas besar atau fungsi besar atau syarat utama kepada menjayakan program ini ialah integriti, ketulusan, transparansi dan juga kesempurnaan dalam konteks pengawasan akaun dan lain-lain. Saya ingin menjemput tuan-tuan untuk berkunjung ke PDS Yayasan Amal Malaysia sekitar di Labuhan Dagang dalam sekitar 10 minit daripada KLIA untuk kita berkongsi pengalaman dan berkongsi hasrat menjayakan cita-cita yang besar ini. Tuan-tuan, saya ingin menyebut satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sunan Ibnu Majah, hadis yang ke-237, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, beruntunglah seseorang yang Allah jadikan dirinya menjadi pembuka jalan kepada sebarang bentuk kebajikan, kerja kebajikan dan kebaikan, dan menutup jalan kemungkaran dan kejahatan. Celakalah seseorang yang Allah jadikan dirinya sebagai miftah atau kunci atau pembuka jalan kepada keburukan dan menutup jalan kebaikan.